Nak ambil pusat ambil yang lain pula. RM3,500 je. Kan? Yalah kalau kita beli benda-benda kat rumah kita tu, kalau tak puas saja dah buat benda. Tapi kalau tahun yang mendatang ini, itu dah pada satu Muharram sekarang. Masjid Tanaim, Masjid Siti Aisyah. Tak ambil gambar, ya Allah. Sa'i daripada sana, Sa'i. Sa'i. Ni kedai dalam hotel kita orang. Safwah Orchid. Boleh banyak. Dia dah. Ini pasal ayah. Dia masuk. Banyak. Kita hadiahkan kepada driver kita ini kerana dia Okay, ni stiker Zamzam, Airport Jeddah. Ya. Airport Jeddah, sampai Airport Jeddah. Tu nak check in bagasi dekat sana. Bagasi. Tadi nak ET. Kita dekat sini lah. Gufar Safwa, Dora Elman Royal Hotel, Al Safwa Hotel. Kita Al Safwa Orchid Hotel. Memang kat sana tu Masjidil Haram. Nah, ni building kita orang. Hotel kita orang. Mak mana? Dia ustaz dulu. Ustaz dulu pergi. Ni nanti akan naik bas pergi jalan-jalan hari ni melawat Gua Hira, melawat Mekah. Okey. Duduk sini dulu. Ni jemaah kita orang. Okey. Pembinaan masih lagi rancak dijalankan di sekitar keliling Kaabah. Belakang kita orang ni lah jam besar belakang sana dan Masjidil Haram kat sana. Kaabah pun dekat bahagian-bahagian sana. So ni pintu masuk kita punya hotel kat atas, naik lift kat atas lah. Dari sini kita orang depan Kaabah. Depan Masjidil Haram lah actually. Keinginan ziarah makam. Jadi dari situ dia